Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua motovlogger dan juga bukan motovlogger. Welcome back to my YouTube channel. Kepada korang yang baru sampai ke channel ni, jangan lupa like, comment, share and subscribe untuk video seterusnya. So insyaAllah aku akan rajin untuk membuat video, share dengan korang apa yang aku suka dan apa yang aku tak suka pasal AX 200 daripada QJ motor ni. So first kali apa yang aku suka adalah dari punya segi tangki. Minyak dia, tangki minyak dia sangat-sangat besar, membantu aku untuk jarak perjalanan yang sangat jauh. Dan aku dah try bawa balik motor ni ke kampung, and aku isi minyak dekat Petronas Gambut. Aku balik ke Puncak Alam. Dari Puncak Alam aku bawa balik terus ke Sim River. Sampainya dekat Sim River, minyak masih ada lagi 2 bar. Nak kata jimat tak jimat. Itu kalau aku bawa balik Ninja. Kat Rawang ataupun Tanjung Malim confirm isi lah. Dengan cruising speed dia 115 macam tu lah. Masa tu aku bawa balik tu, aku tak buat video lah. Aku nak tengok kemampuan dia. Yang kedua adalah dia punya kualiti. Kalau korang rasa motor ni kualiti dia plastik sampah, tak geng. Kualiti plastik ni agak solid nampak? Keras. Macam dia punya plastik ABS tu solid lah. Dia bukanlah motor ni aluminium ke apa kan. Dia punya plastik ABS tu solid. That's why aku agak suka lah motor ni. Dan ketiga, dari segi dia punya power delivery, dia punya throttle response agak menarik tau sebenarnya. Respon dia tu memang orang kata very responsif. Walaupun dia ada mode dia P1 dengan P0, dia tak dia bukan tak membantu, dia membantulah dari segi power delivery tu. Cuma aku tak rasa banyak sangat lah perbezaan dia. Dia ada cuma dia kurang. Dia tak rasa sangat dia punya perbezaan. Dengan motor ni aku dah berjalan sejauh 268.6 km. Tak ada jumpa benda pelik-pelik lagi dekat motor ni. Memang tak jumpa lah. Yang keempat, ada punya looks. Walaupun dia punya looks ni it's nampak comel. Orang kata it's very cute lah dia punya looks ni. Tapi jangan disangka looks ni dia subjektif. Kalau korang nampak potongan body dia ada orang suka, ada orang tak suka lah motor ni. Lepas tu cakap benda ni dia subjektif. Itu based on aku punya POV lah. Aku tak cakap dunia design aku cakap dia punya cutting body tu. Sebab masa aku pergi kedai ada orang, "Bang, MVX baru ke?" Aku macam, tak, bukan MVX. Awak salah tengok ni bukan MVX. Motor ni dia bagi apa yang rakyat Malaysia dambakan. Kau nak ada traction control, aku bagi. Kau nak ada ABS, aku bagi. Kau nak harga murah, aku bagi. So benda tu apa yang rakyat Malaysia dambakan. Tapi kita tak tahu dia punya sale dia macam mana. Motor ni aku pun tak tahu berapa total jumlah motor ni telah terjual.